Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Dini Ashraf bin Muhammad Isa memegang nombor matrik di 2025116593 ingin melaporkan tentang gang and delinquency. Saya membawakan laporan khas mengenai ancaman geng jalanan yang kini berkembang menjadi organisasi jenayah yang canggih dan berbahaya. Daripada fenomena flash mob menjadi organisasi jenayah yang diatur melalui media sosial sehinggalah kepada pembentukan empayar dadah antarabangsa. Dunia delinkuensi remaja kini telah berubah wajah. Kita mulakan laporan dengan bagaimana teknologi dan strategi penjagaan kini menjadi tulang belakang aktiviti geng. Sebagai kumpulan sosial sementara, kini telah berevolusi menjadi geng super yang ganas. Di sebuah bandar seperti New York dan Philadelphia, fenomena flash mob iaitu kumpulan belia yang merompak kedai dalam sekelip mata kini diatur secara licik melalui mesej dan Snapchat. Statistik menunjukkan terdapat kira-kira 20,700 geng dengan 850,000 ahli di seluruh Amerika Syarikat. Walaupun penguasaan diperketatkan, penjualan dadah haram seperti crack, heroin dan ekstasi telah menjadi tulang belakang ekonomi mereka. Ini mengubahkan geng jalanan menjadi organisasi berorientasikan keuntungan. Kumpulan ini tidak lagi bergerak sendirian. Mereka kini membentuk persatuan dengan kartel dadah Mexico dan kumpulan jenayah terancang dari Asia dan Rusia. Namun, apa yang paling membimbangkan adalah pelibatan remaja di peringkat sekolah. Bagaimana rekrutmen ini boleh berlaku? Melalui kawasan sekolah yang menjadi tanah subur bagi aktiviti keganasan. Kajian ini menunjukkan ahli geng jauh lebih cenderung untuk membawa senjata api ke sekolah berbanding pelajar lain. Strategi mereka cukup licik. Kanak-kanak seawal usia 8 tahun digunakan sebagai pengintai atau kurier dadah kerana usia mereka melindungi mereka daripada hukuman sistem keadilan dewasa yang keras. Proses kemasukan atau inisiasis ke dalam geng juga sangat kejam. Ahli baru mungkin perlu bertarung dengan ahli sedia ada. Mereka juga turut melakukan aktiviti rompakan atau dalam kes yang lebih ekstrim. Selain itu, mereka turut melakukan pembunuhan. Bagi remaja perempuan pula, mereka sering dimulakan melalui eksploitasi seksual oleh ahli lelaki. Kajian menunjukkan perkembangan geng dalam sesetengah komuniti berlaku melalui 7 peringkat, iaitu pelaksanaan di mana ahli geng dewasa mula merekrut remaja tempatan. Strategi kedua mereka, peringkat kedua, iaitu perluasan dan konflik. Berlakunya perubatan pasaran dadah yang bermula melalui pertubuhan aktiviti geng. Peringkat ketiga, penyatuan yang mana budaya kumpulan atau kepimpinan mula diperkukuh. Peringkat keempat, interdansi iaitu geng mula menguasai sekolah dan pusat beli belah. Peringkat kelima, perluasan pasaran dadah dijual secara terbuka. Peringkat keenam, pengambil alihan iaitu ketakutan rakyat meningkat akibat tembakan, rambang dan rompakan secara besar-besaran. Peringkat ketujuh iaitu kemerosotan di mana komuniti dan warga berpindah keluar dan institusi sosial semakin runtuh akibat aktiviti jenayah kumpulan. Sebagai kesimpulan daripada apa yang saya bahaskan melalui gang and delinquency, penindasan berlaku melalui tangkapan sahaja tidak mencukupi, malah mereka turut menjadikan jenayah sebagai jenayah dadah itu secara besar-besaran. Model yang dibangunkan oleh Irving Spergel menegakkan 5 strategi iaitu intervensi, organisasi masyarakat, intervensi sosial, penyediaan peluang pendidikan dan pekerjaan, penindasan dan perubahan organisasi. Hanya melalui usaha bersepadu dan berorientasikan komuniti, rangkaian delinkuensi ini dapat diputuskan. Sekian daripada saya, Muhammad Dini Ashraf.